Kementerian Luar memantau rapi keselamatan 29,112 rakyat Malaysia di beberapa negara terjejas susulan ketegangan berpunca daripada tindakan Amerika Syarikat dan Israel yang melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini termasuklah usaha untuk membawa rakyat Malaysia pulang ke tanah air. Bagaimanapun, beliau berkata usaha membawa pulang tidak dapat dilaksanakan ketika ini memandangkan banyak ruang udara di negara Timur Tengah ditutup, kecuali melibatkan penerbangan dari Arab Saudi. Anwar memaklumkan kebanyakan rakyat Malaysia di negara-negara Timur Tengah ialah golongan bekerja yang menetap di sana, dengan sebahagian lagi adalah pelancong dan jemaah umrah. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) sedang mengambil tindakan terhadap penularan semula satu video lama bertarikh 2024 melibatkan insiden di Singapura yang memaparkan kandungan berunsur penghinaan terhadap agama Islam, termasuklah perbuatan memijak Al-Quran. MCMC hari ini memaklumkan pihaknya menerima aduan orang awam berhubung kandungan berkenaan yang dipercayai dimuat naik semula sehingga mencetuskan kegusaran serta ketegangan dalam kalangan masyarakat. Menurut MCMC, berdasarkan siasatan awal, individu yang terlibat dipercayai warga Singapura dan insiden tersebut juga dipercayai berlaku di negara berkenaan. MCMC menegaskan sebarang penyebaran kandungan menyentuh sensitiviti agama serta berpotensi menggugat keharmonian masyarakat majmuk negara ini adalah perbuatan tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan undang-undang selaras dengan pertukan yang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, fasiliti Malabat Village di Port Dickson Negeri Sembilan akan dijadikan lokasi tambahan sementara interim bagi pelaksanaan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bermula siri 2 2026 pada 25 April ini. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Datuk Yaakob Samiran berkata, langkah mitigasi strategik itu diambil susulan cabaran teknikal dan kekangan takbir urus perolehan yang menjejaskan tarikh siap asal inisiatif naik taraf 11 Kem Askar Wataniah AW yang dikenal pasti untuk pelaksanaan program berkenaan. Beliau berkata penggunaan fasiliti interim itu akan dilaksanakan sehingga 8 Jun depan bagi memastikan kesinambungan PLKN 3.0 tidak terjejas.